Us. Selamat pagi dunia. Oh, hari yang indah. Oh, kenapa macam kosong je? Semua dah balik kampung ke? Ya Allah, hari ni dah lagi berapa hari nak raya dah tu. Aku kena buat persiapan ni nak balik kampung. Sekarang ni aku nak kena mandi dulu. Packing baju, lepas tu kita boleh meluncur. Ya, kita mandi dulu. Okey, aku dah settle mandi. Check TNG, semua duit dah ada. Let's go. Kita panaskan enjin, kita luncur ke kampung kita. Ya, betul lah. Semua dah balik kampung lah, kosong ni. Tapi tak apalah, aku pun nak balik kampung juga. Kita menaik kereta baru kita. Jangan tanya mana Azia aku pergi. Azia aku bagi member aku pinjam. Daripada tak terjaga, aku suruh dia jaga. So let's go. Kita panaskan enjin dulu, lepas tu kita boleh meluncur. Oh, garing bunyi dia. Banja bunyi sikit. Okay dah. Let's go. Kita mulakan perjalanan kita. Lupa apa dah terlangkau. Let's go. Okay, sebelum tu kita isi minyak dulu. Kasih full tank, baru kita luncur. Apa kan? Pakai lelok lah kereta ni kang. Okay. Isi minyak tu. Okay dah, laju. Let's go. Kita meneruskan perjalanan kita pulang ke kampung. Okay, let's go. Nampak tak? Malam kita sampai. Nasib baik aku dah sempat berbuka dalam kereta ni. Oi, baru sampai. Sekarang pukul berapa dah Pukul 7.56 kita sampai ke kampung. Letih oi badan oi. Okey, sikit lagi kita nak sampai ke kampung kita. Dah lama aku tak lepak dekat padi ni, kat sawah ni. Rindu rasa. Uish. Oh, sikit lagi kita nak sampai. Depan tu je. Finally kita dah sampai di kampung kita. Rindu rasanya. Nak lepak, nak main dekat sini dengan member-member lama aku. Tapi aku rasa diorang balik lah. Tahun ni raya mesti balik lah. Takkan tak balik. Lepak kedai kopi ni lah. Suasana kampung gue. Itu dia rumah gue. Udah sampai kita. Parking lo. Okay, nice sir. Kemudian parking. Turun. Indahnya suasana kampung walaupun dah malam. Tapi kenapa sunyi kampung ni?
Mungkin dia orang pergi tarawih lah. Lah kita masuk dah. Assalamualaikum. Wah. Ni kursi baru ni. Tak apalah, aku nak cek bilik aku dulu tak barang. Okay, kita tak barang dulu. Okay, settle. Tutup dapur pula. Baik. Mana semua orang ni? Pergi beli barang ke? Cek kat luar pun tak ada. Ni tandas. Tak apalah, mungkin diorang pergi beli barang kot. Aku ingat sebabkan dah lama aku tak jumpa member kampung aku. Aku ingat aku nak pergi jumpa diorang lah. Terutamanya Karim. Dah lama tak jumpa dia, last aku jumpa dia 2 tahun lepas. So, jalan kaki je lah, rumah dekat depan tu je. Itu rumah dia. Datang kita ajak dia minum-minum ke. Ni dia. Assalamualaikum Karim. Assalamualaikum Karim. Si Karim ni tak ada kat rumah ke? Oh Karim, mungkin dia tak ada kat rumah kot. Tak apalah, aku balik rumah dulu. Nanti aku datang balik. Aku ingat aku nak mandi je. Badan aku dah letih-letih ni, dah berlemus. Aku mandi, lepas tu kita lepak-lepak jap. Tengok apa yang patut. Lepas tu kita pergi rumah Kasim. Rumah Karim. Kasim siapa? Let's go, kita mandi. Okay, let's go. Kita pergi rumah Karim. Harap dia dah balik lah. Sebab tadi aku pergi, tu ada kereta tu. Ni siapa dia kereta emas hitam berbama dia ni? Ya. Assalamualaikum Karim. Waalaikumsalam. Hei. Hei. Kau balik kampung tahun ni? Ni kita kau ke? Ya, kampung dengan jiran sebelah saya. Iaitu siapa? Malik. Siapa Malik? Itu. Ya, kenapa? Apa duduk merah ni? Korang memang raya sama-sama ke? Kita orang raya tahun ni sedondon. Oh. Memang merah tema kau. Ini memang kereta korang ke? Lawa Dia kata aku beli ni dalam tahun lepas lah aku beli cash. Oh cash ni berapa? Aku beli ni dalam 60k. 60k? Ui, boleh nampak enjin ni Karim. Tengok enjin dia. Betul ni. Kan jadi kan. Punya baru 50k. Tapi lawa agak duduk kereta. Wah. Lama siap tak jumpa kau dah 2 tahun tak jumpa ni. Tahu-tahu dah jadi Kamen Rider lah. Ya si. Yang member kau ni jadi apa ni? Yang besar sayap weh. Tak tahu lah. Jadi sayap tapi tak ada terbang. Masalahnya dia pakai kereta. Tak apa lah. Tu tak tahu. Yang paling hebatnya Kamen Rider pakai JDM. Apa Jom lah kita apa? Jom lah kita pergi lepak kedai minum-minum kan. Pak Sri tak mention lah. Kita pergi lepak kedai Pak Mael. Tu kedai Pak Mael. Baik. Mesti anak dia yang jual ayam goreng RM2 tu. Bukan, tu anak tiri dia. Anak tiri. Oh, Pak Mael ni sejak dah moden ni dia subat layan diri Nama kedai dia pun Kopi B40 tu. Itu lah tu wajah Pak Mael ni. Tak apa, kita ambil lah. Betul-betul untuk orang macam kita lah. Tak apalah, kita ambil lah apa yang kita nak ambil. Okay. Pak Mael. Pak Mael. Pak Mael. Oi, pekak. Duduk. Esok last sponsor kan. Kita pergi ni rumah. Kita pergi ni balik rumah ni Amirul. Lama tak jumpa dia. Bagus juga idea kau. Tu lah. Tapi ya, nama IC Amirul. Tapi tu lah, aku pun tak tahu kenapa orang panggil dia Ahmad Tebu. Tak ke pelik Amirul ke Ahmad Tebu? Tengok kaki dia. Dia kan ada sejarahnya tebu. Oh ya, dia pernah masak lemang dalam tebu kan. Real. Tu lah. Lagi orang buat tu. Tapi sedap. Betul. Aku rasa pergi rumah dia ni itu tahun ni dia buat juga betul. lemang tebu dia.
Kau tengok nanti rumah dia banyak tebu. Kat bilik ada tebu, air mandi dia ada tebu, dalam peti ais ada Semua tebu. air tebu ada. Makan Rumah dia pun buat daripada tebu lah. tu lah. Semua tebu. Besar juga. Weh, dah nak sahur tu. Nak gerak lah. Nanti esok kita jumpa lagi. Okey, baik. Okay. Gerak lah. Ni beri dah. Lah. Ni Pak Mak Ain ni kira halal lah. Alhamdulillah. Yelah kita halal lah. Kira halal lah. Okay. Gerak tu. Dalam Gerak. Tak, kenapa? Besok. Kau jalan macam tu, Karim? Kenapa kau jalan macam tu? Cuba. Aku tengah lari. Okay lah, tak apalah, elok lah. Okay, esok kita jumpa Ya. Okay. Besok. Okay. Karim balik, okay. Gerak tu. Gerak. Ada. Okay. Wah, tidur, masak sahur tu. Kau makan apa bukan ada apa pun rumah ni. Nak masak ayam tadi, aduh. Kenapa Lembat je lah, roti kat kedai Pak Mak Ain tadi. Pak Mak Ain kira halal Okay, cantik, dah boleh sahur kita. Hari ni dah tahu dah raya hari ni. Aku ingat hari ni aku nak pergi rumah Karim lah, nak beraya. Semalam patutnya kita orang nak pergi rumah tebu, tapi tu lah tak sempat dah. Masing-masing duk kalut. Jom kita ajak diorang pergi beraya. Ni pun diorang dah siap beraya ni. Wah, bawa baju bang. Ni siapa, adik main kerja-kerja. Ni siapa dah? Assalamualaikum Karim. Balik. Salam. Masalah. Waalaikumsalam. Mana tu? Raya tu. Sini. Kita memang ni lah baju raya kita. Apa menari ni Karim? Tahu lah raya. Mari. Kita kat santai. Terlucu sangat sebab Jom lah kita pergi rumah ni tebu. Sekarang semalam ni kenapa ni? Sorry. Disebabkan hari ni kita boleh kena rasuk pula. Okay. jom. Maklum lah, setan dah keluar. Ya betul. Jom. Kita pergi beraya dekat rumah tebu. Kereta. Sekejap. Okay, jom. Okay. Mana korang? Ya, kita on the way. Jom. Aku tunggu dekat pintu jalan keluar. Jom. Signal check, signal. Sorry. Apa ni? Kereta Tak sempat keluar lagi dari sini. terlebih kuasa kuda ini dia. Okay, let's go. Yelah, Ahmad tebu. kalau orang kata jadi kedekut. Dia banyak kuda. Betul. Honda belakang ni benar macam laju dia. Kereta Karim ni. Wah. Slow sikit Karim. Ni bahaya ni Karim. Ni kalau jatuh ni bahaya. Saya laju sangat. Saya dah turun lah. Okay. Nice. Lepas tu kita belok kiri. Dah menuju ke jalan keluar. Dah turun. Karim. Apa tu? Ni pun nak masuk sawah padi. Jalan ni ada agak Apa? menyeramkan. Apa kerajaan tempat ni palah. Kerajaan tak apa palah Tak. Low budget. Kita kampung lama. Aduh. Ambil kanan ni semua. Kanan ni semua. Let's go. Nak sampai dah. Lepas tu kita ambil kanan. Kanan. Baik. Mana simpang ni? Ni ke?
Tu depan lagi. Betul kawan ni. Betul. Exercise. Betul. Ni. Simpan ni. Okay, di mana? Gerak lu, apa rujuk? Simpan ni, boy. Lah, kita kata. Udah kata simpan ni. Ini masjid. Dia rumah dia kawasan masjid ni. Mata buka dia. Okay, kita parking dulu kereta kita kat sini. Okay, kita parking dulu. Okay. Dah. Okay. So, nak ke rumah Ahmad Tebu ni, dia kena tak boleh apa, kereta tak boleh lalu. So, aku nak pergi tukar baju dekat dalam kereta. Jom tukar baju raya dulu dalam kereta. Okay. Tukar baju raya dulu. Let's go. Semua dah pakai baju raya lah. Duduk. Muka masing-masing. Ah, Cantik baju ni. Muka baju aku aku tak warna, percaya. warna biru lah. Aqua blue. Tak. Kuih awak hitam Let's go. Kita pergi ke rumah Ahmad Tebu. Jom. Ya. Pergi dah. Assalamualaikum. Tebu. Assalamualaikum. Oh, tebu. Assalamualaikum. Tebu. Jangan naik. Selagi tuan rumah tak buka pintu jangan naik. Waalaikumsalam. Oi, selamat hari raya oi. Oi, jom pukul dia. Jom masuk. Oi. Ha? Terima kasih ya. Okay. Ikutlah. Oh, boleh duduk Ya. Cerita apa Cerita apa ni? Ini je dah apa ni? Aku macam kena intro Macam kenal. Eh, Tutup. eh. Apa tu? Order today. Yelah. Pizza. Duduk. Tolong. Order. Order pizza. Apa pula tu pizza ni? Mana ni? Siapa nak makan? Pizza lagi. Ada burger. Tuan rumah bagi burger. Burger. Tu mana tu? Mantap. Dia ambil kat ni bang. Ambil kat dapur Aku dah sedia ni. Boleh. Ni siapa ni? Ada pizza. Baik. Lemang. Aku nak lemang. Oh, dia ni. Duduk. Aku nak air. Ambil lah dalam peti. Air teh lah. Air teh. Biasa orang beraya apa lemak, rendang semua kan ketupat. Aku burger, pizza. Kita western sikit hari ni. Oh, siap boleh pilih lagi. Siap boleh pilih lagi tu. Minum dulu. Mana kuih raya? Ada air. Teh panas. Strawberry. Dekat sini tak ada ke? Orang main bunga api ke bakar-bakar lemang ke? Nak main mengapi jom. Kita luar jom. Mana? Kita main mengapi jom. Ada? Ya. Pakai ni lah. Kita Mengapi. ni. Mengapi. Ni. Betul raya lah. Suria raya kita. Main bunga api. Oh, ni nama dia. Tak apalah. Dia ada kedai warung ni. Okay, ada kata-kata ke? Ucapan selamat hari raya ke? Setelah kepada semua viewers, penonton di luar sana, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. ya. Dan terima kasih. Mohon dimaafkan. Kita tutup buku lama dan buka buku baru. Betul. Ya, kita ada masalah ni. Dan terima kasih kerana telah menemani kami selama 1 bulan ini. Di yang mana kami terlebih mencarut itu, mohon dimaafkan. Kalau tak sayang Mini tu boleh bagi saya. Hari ni adalah makan. Mantap makan pizza. Mirul, ada kata-kata ke? Ahmad Tebu? Jadi kepada semua viewers, jangan lupa follow, like, share and subscribe channel Adab Imran. Selamat Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua. Mantap. Tebu, kenapa baju awak tu, baju raya awak tu ada segala? Dia rare. Sangat rare. Ini soalan yang sangat bagus. Itu
yang awak tak tahu. Ini baju saya custom setahun saya minta So guys, itu saja video untuk kali ini. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan butang like, comment, share and subscribe. Kita jumpa lagi di video selepas raya. Apa-apa pun, aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Dan terima kasih kerana telah menemani kami selama 1 bulan ini. Mantap. Bye. Assalamualaikum.